Awak kamu salah. Qala Maulana, jangan macam tu. Kamu diam. Dia lupa ke apa, kamu still diam. Okey? Boleh lah macam ni. Boleh. Okey, kita akan mula sekarang insya-Allah. Kita minta kepada guru acara pada pagi ini untuk menyelesaikan majlis pada hari ini. Kalau majlis selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, ditinggi kesyukuran kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahnya para guru dan para pelajar yang dikasih sekalian. Majlis mengalukan kehadiran semua Dewan Syarah MSO bagi menjanjikan program pada pagi ini. Untuk makluman hadirin sekalian, majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Mohon semua peserta mengambil tempat yang telah ditetapkan. Kita buka majlis dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Hadirin dan dihormati sekalian, dengan ini majlis dengan sukacitanya membuka tirai pertandingan musabaqah hafazan dan sepanjang pertandingan berlangsung, para hadirin juga akan berpeluang menyertai cabutan soalan hafazan yang akan diserang selikan antara sebarang peserta. Diharapkan semua dapat memberikan kerjasama dan perhatian sesamanya. Dipersilakan kepada hakim untuk mengambil tempat yang disediakan. Hakim Fatih Ustaz Malik, Hakim Hafaz dan Syah Ustaz Amar, Hakim Najwid dan Fasohah Ustaz Amis, Hakim Persembahan Ustaz Syazwani. Dengan segala hormat ini dipersilakan Ustaz Hafiz dan seluruh pengarah program untuk mencapai ujian tersebut. Macam hadiah tu dah ada dah. Sekejap lagi kuis terus ni kan. Terus bagi tak. Siapa dapat jawab terus bagi kan. Ikut dah siapa-siapa je. Seorang sekali. Kuis. Kuis je. Mari kita tengok siapa yang kena. Sedia? Kelas Ad-Duri. Jemput wakil kelas Ad-Duri. Okey, sila duduk di Muhammad Umar, betul? Okey, Muhammad Umar Al-Faruq. Soalan kita undi juga soalan. Muka surat. Itu dia. Guru Halaqah, silakan Guru Halaqah dia. Untuk membuat undian muka surat berapa, surah apa yang akan ditanya. Tiga kali. Dah.
muka surat 18. Soalan pertama, aras rendah daripada muka surat 18. Bersedia? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Sila ulang dan teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Hasbuk. Baik, soalan kedua. Ustaz Taufik undi pun tak apa kan? Boleh je. Sama je. Daripada muka surat ke-9. Muka surat ke-9. Arah sederhana, sedia. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. Ulang dan teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Hasbuk. Baik, seterusnya. Kemudian bagi soalan ketiga, aras tinggi daripada muka surat yang ke-11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم. Sila ulang dan teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليهاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العظيم. اللهم افتح عليك. Ujian bagi peserta yang kedua. Silakan. Jap, belum lagi. Kita ada soalan untuk penonton. Undian nama. Undian nama yang ramai-ramai tu. Sedia soalan untuk penonton. Ada? Sebentar Baik, setiap daripada kita yang berjaya menjawab akan menyumbangkan markah untuk kelas masing-masing. So semua kena participate. Siapakah? Mai tu. Tak nampak dah nama. Ada Nur Aisyah Namira. Dijemput ke hadapan Nur Aisyah Namira. Boleh dapatkan undian 6 buku surat juga. Nak duduk boleh, nak berdiri boleh. Tapi kena pakai mic. Duduk pun boleh. Satu soalan daripada muka surat 12. Wow. Okey, semua untuk yang ni kita bagi awal muka surat. Untuk kuis ni mudah je. Muka surat 12 daripada juzuk pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awala ya'lamuna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ulang dan teruskan bacaan. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Sadaqallahul azim. Banyak. Terus bagi hadiah. Terus dapat hadiah Ahmad. Yang tadi pun belum dapat hadiah lagi, dia dah dapat hadiah. Baiklah. Maknanya halaqah yang dah kena, nanti kita undi pelajar. Kalau halaqah yang dah kena, dia kena lain lah, tukarlah. Sebab kita nak bagi kena semua halaqah. Mantap. Mantap, mantap. Baiklah, kita boleh sambung untuk peserta kedua. Peserta kedua daripada kelas, tak nampak? Syu'bah.
peserta daripada kelas Syu'bah, Amni Zafirah Amzar binti Zaidi. Bersedia Amni? Soalan pertama daripada muka surat yang ke-17. Ya, mari kita tengok. Muka surat ke-17, aras rendah. Bersedia? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh klip tak mic? Ada mic. Apa ni? Klipkan. Klik. Klipkan. Tudung. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Klip. Klip. Oh, ini klip je sangkut first dekat minute. tudung. Okey. Mic ulang. Okey. Okey. Sekali lagi saya ulang Bersedia? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ulang dan teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli shay'in qadir. Alam ta'lam anna Allah 'ala Alam ta'lam anna Allah 'ala Alam ta'lam anna Allah lahu ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. Hasbu. Baik, seterusnya. Kemudian bagi soalan yang kedua, soalan aras sederhana daripada muka surat 10. Baiklah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Sila sambung bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إذ قال موسى لقومه يا قوم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم فإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Hasbuk. Baik, seterusnya. Soalan yang ketiga, soalan aras tinggi. Allah
pada muka surat yang ke-6. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sila ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ما ننسخ من آية قلنا اهبطوا منها جميعا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Hasbuk. Jawab dengan sempurna. Tahniah. Barakallahu fiik. So, begitulah peserta kedua daripada wakil daripada Halaqah Syu'bah. Baik, sekarang kita beralih kepada kuis kepada para penonton. Mari kita lihat siapakah nama yang bertuah untuk menjawab soalan. Nur Farisha Zahra. Kelas sama, kelas mana? Khalaf. Tadi yang first tadi kuis Hafs. Baik, kelas Khalaf. Silakan daripada muka surat berapa soalan yang akan kita ajukan? Apa itu peserta tadi mic tadi ada kat siapa? Dia bawa turun sekali ke? Ada mic ke? Sama peserta. Mic dah tinggal dah. Ada mic? Okey ada. Baik, muka surat 12. Muka surat 12. Ayat awala ya'lamuna anna Allah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا Jangan gelak. Serius. Jangan kacau. Pandang bawah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني وإن هم إلا يظنون. Sadaqallahul azim. Tepat. Jawapan tepat. Tahniah. Terus tak nak hadiah, kita bagi hadiah terus ni. Okey, ada gambar. Baik. Begitulah wakil daripada kelas Halaf. Seterusnya, mari kita lihat siapakah peserta yang kedua daripada naik ketiga sekarang Kelas mana tu? Nampak? Kumbul. Dipersilakan wakil daripada kelas Kumbul. Iaitu Muhammad Ilman bin Muhammad Ashraf. Baik, bersedia Muhammad Ilman? Okey, silakan. Soalan pertama, undian soalan pertama.
Soalan pertama, aras rendah. Oh, very rendah. Okey, fair sebab undian, okey. Kita tak boleh nak cakap apa. Dia dapat. Untuk soalan muka surat 3. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Sila ulang dan teruskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir Amanna billahi wa bil yawmil akhir. wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Hasbuk. Seterusnya, undian soalan kedua. Soalan aras sederhana daripada muka surat. Bestnya. Wow. Muka surat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Sila sambung bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Hasbuk. Baik. Jawapan yang sempurna. Soalan yang ketiga, soalan aras tinggi, akan dikemukakan daripada muka surat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Sila ulang dan teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجده ومن أظلم ممن منع مساجد منع مساجده ومن أظلم ممن منع مساجد Teruskan.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. Hasbuk. Jawapan sempurna untuk 6 baris. Tahniah. Sadaqallahul azim. Nanti cek balik Nanti cek balik ayat yang saya tegur tu. Oh, apa salah. Baiklah, kita beralih kepada kuis untuk penonton. Nama yang bertuah adalah Tengku Nur Aisyah. Adakah halaqah yang sama? Halaqah yang sama, kita cari yang lain. Kita selamat daripada ujian. Huzaifah bin Abdul Hadi. Huzaifah. Silakan Huzaifah. Soalan kuis ni awak boleh baca 2 baris dah lengkap, cukup untuk jawapan yang sempurna. Tak banyak je. Huzaifah akan baca daripada buku surat. Kemudian kenapa tak ada suara? Siapa yang mute ni? Bateri sudah habis. Nah, ni. Jangan pakai. Okay, mic satu dah. Ni dah habis. Okey, bersedia daripada buku surat yang ke-9. Ayat apa? Wa idh qulna dkhulu. Kawan-kawan bagi soalan, silakan. Wa idh qulna dkhulu qaryah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وكلوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Hasbuk. Sadaqallahu al-azim. Jawapan yang tepat. Ustaz boleh pergi? Hadiah daripada gurunya. Masya-Allah. Gambar. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan kepada peserta yang keempat daripada halaqah Warshud. Silakan Warshud, Rafiq. Ahmad ni. Ahmad Rafiq. Ada Ahmad ni. Nama benar ada Ahmad Rafiq. Oh. Baik, bersedia soalan pertama? Soalan aras rendah. InsyaAllah daripada muka surat yang keempat. Masalun kamathali alladhi istawqada nara. Ulang dan teruskan bacaan. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
إن الله على كل شيء قدير. Hasbuk. Sempurna jawapan. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang kedua. Soalan arah sederhana daripada buku surat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Sudah sambung bacaan. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Hasbuk. Jawapan yang sempurna. Seterusnya soalan yang ketiga, soalan aras tinggi. Kita akan lihat daripada buku surat berapa? Buku surat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'd. Kita ulang dan teruskan bacaan. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Hasbuk. Sempurna. Selesai episode yang keempat. Alhamdulillah. Seterusnya kepada soalan kepada penutup. Yang bukan nama yang bertuah Haya Sofia daripada kelas Hafsul. Sudah selesai. Seterusnya kita pergi kepada dua kelas lain. Muhammad Aisyah tidak hadir. Okey, teruskan lagi. Kemudian nama yang bertuah untuk menerima hadiah dan pungutan mata. Muhammad Imran. Muhammad Imran. Oh, okay. Imran ke? Imran apa dia? Oh, bukan. Dah kena kelas. Oh, kelas yang sama. Daripada kelas
mula. Wajib. Next. Nur Alisha Sakina Muhammad Rizal daripada kelas Hisham, silakan. Setiap jawapan yang berjaya dijawab 2 baris memberi sumbangan markah 1 markah kepada kumpulan dan juga dapat hadiah. Baiklah. Soalan daripada buku surat. Sedia? Lihat. Daripada buku surat yang ke-9. Siapa tahu buku surat? Ada tak? Allah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك bagi 3 percubaan ni. Ada lagi 2 percubaan. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك Walain ittaba'ta ahwa'ahum, terakhir punya chances. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك Masih tidak tepat. Beri dukungan percubaan yang baik. Ayat mutasyabihat. Mutasyabihat. Nanti kita tengok balik mutasyabihat dia dekat mana. Belum. Kita akan buka. Sampai. Tak. Kita akan buka peluang untuk kuis kepada nama yang bertuah. Boleh buat cabutan nama bukan kelas. Nama yang dapat ada untuk membantu. Tapi soalan lain lah. Ini pada kelas tak apa, walaupun dia dah kena. Ini bertuah, nama yang bertuah. Tilah. Dia pada kelas mana? Syubah. Walaupun tadi Syubah dah kena, sebab dia ambil slot open slot. Nama yang bertuah. Open slot. Daripada buku slide berapa? Lihat. Soalan kepada Nur Ammar Aqidah. Baiklah. Daripada buku slide 16. Ya. Ayat apa, kawan-kawan? Okey. Wattabahu ma tatlu syayatin. Sedia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سرا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Hasbuk. Jawapan cepat. Daripada kelas Syubah. Dapat hadiah, ambil hadiah. Tahniah. Mengambil peluang. Okey, seterusnya kita akan menyebut peserta 5. Peserta ke-5 daripada Alabang. Ada
serta qalu. Adam Naufal. Soalan pertama daripada surat berapa? Mari kita lihat. Soalan aras rendah, walaupun itu berada di ujung, itulah yang dipilih. Baik, muka surat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. Ulang dan teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Hasbuk. Baik, jawapan yang sempurna. Seterusnya, soalan yang kedua akan diajukan daripada soalan aras sederhana daripada buku surat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Baik. Jawapan yang sempurna. Seterusnya, soalan yang ketiga, soalan aras tinggi daripada surat surat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa. Ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada kuis untuk para penonton. Bersedia kalian nama yang bertuah untuk terima cabaran menjawab soalan. Muhammad Harith Rayyan daripada kelas Al-Bazi belum lagi kan? Silakan. Soalan yang akan dikemukakan daripada muka surat daripada muka surat yang ke-12. Muka surat 12 ayat. Okey, baik. Silakan. Awala ya'lamuna anna Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Cepat jawapan. Jaya menjawab secara tidak langsung menyumbang 1 pada bulan Halaqah. Ahmad Rayyan daripada kelas apa ni? Al-Bazi. Baik, seterusnya kita akan lihat peserta yang ke-6 untuk musabaqah juzuk 1 pada hari ini. Siapa yang benar? Salah. Kelas Hisham. Wakil daripada kelas Hisham Anis Bilaita Humayra Desi Muhammad Faiz Mokhtar. Baik. Soalan pertama daripada soalan aras rendah. Soalan daripada muka surat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Ulang dan teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Hasbuk. Jawapan sempurna. Seterusnya beralih kepada soalan yang kedua, soalan aras sederhana daripada muka surat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد علمتم الذين
اعتذروا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Sila sambung bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمر وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Hasbuk. Seterusnya soalan yang ketiga, soalan aras tinggi daripada muka surat yang ke-18. تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Hasbuk. Sadaqallahul azim. Jawapan yang sempurna. Sorry tadi. Baiklah, kita terpaksa tak pakai mic. Okay, tak apa. Seterusnya kita beralih kepada quiz. Saya berikan nama yang bertuan. Pusingan roda impian untuk mencapai impian masing-masing. Nur Aisyah Hafsun. Banyak sangat haf ni, tak sabar. Okey. Nama lain? Umair Muhammad. Umair Kumpul. Sudah. Seterusnya kelas kumpul sudah. Yusuf Jeffrey. Dipersilakan Yusuf Jeffrey daripada kelas Qalu. Oh, Duri? Dah? Oh, belum. Daripada kelas Duri. Silakan. Duri belum kan? Duri dah? Siapa Duri yang dah? Nama kan? Tak ada lah maknanya. Tak dapat nama tu mesti tak ada. Ni untuk kuis, okey. Dia bukan peserta musabaqah, ni untuk kuis. Okey, untuk kuis daripada kelas Ad-Duri,
Kita berikan peluang kepada kelas duri untuk memutar soalan daripada buku surat. Ya, daripada muka surat yang ke-14. Muka surat 14 ada apa kawan-kawan? Okey, silakan. Walamma ja'ahum kitabun. Yeah. Satu, peluang kedua, seterusnya. Dapat tak? Tak dapat Baik, tak dapat, kita buka peluang. Okay, terima kasih. Terima kasih, beri tepukan. Berani ke hadapan. Baik, kita beri buka peluang kepada mana-mana kelas dan mana-mana pelajar yang bertuah. Ammar Naufal. Silakan. Terus muka surat berapa? Kita lihat. Ya, muka surat yang ke-8. Ayat apa kawan-kawan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Hasbu. Jawapan tepat. Tanya. Daripada kelas Qalu. Sila dapatkan hadiah. Hadiah diucapkan. Baik, seterusnya kita teruskan peserta musabaqah kita. Peserta musabaqah daripada peserta yang ke-7, iaitu daripada kelas Ibnu Zaid. Kelas Ibnu Zakwan Auni Khadijah binti Syafiq. Ali Hasan. Salah, apa yang salah? Baik, bersedia. Soalan pertama, soalan aras rendah daripada muka surat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Sila sambung bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Hasbu. Jawapan yang sempurna. Seterusnya, soalan yang kedua, soalan aras sederhana daripada muka surat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من بعد ما جاء فلم تقتلون أنبياء الله من قبل قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاق بني وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Jawapan yang sempurna. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang ketiga, soalan yang terakhir daripada soalan aras tinggi ke surat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Ulang dan teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. حسبك صدق الله العظيم. Baiklah. Seperti biasa kita akan ke soalan kuis. Nama yang bertua daripada kelas mana kita lihat? Ahmad Fawaz. Daripada kelas Qalun. Silakan. Qalun dah. Siapa yang kuis? Tapi awak tadi yang open kan? Yang seorang tak boleh jawab tu kan? Ya, seorang tak boleh jawab, open, dia tak kira siapa-siapa yang bertuah dapat. Kan? Kolon ni? Kolon. Dah. Tak ni kolon ni, yang ni tadi ada seorang yang tak dapat jawab. Yang dapat dia bukan kolon, tapi kita open pada siapa yang ya ke? Kalau ada peserta kuis yang tak dapat jawab, kita open siapa-siapa je, walaupun kelas tu dah jawab. Okay? So memang kita peruntukkan slot setiap kelas untuk seorang wakil kuis ikut undian. So ini adalah wakil slot daripada Qalun. Baik, soalan daripada muka surat. Muka surat yang ke-15. Soalan muka surat 15 ayat apa kawan-kawan? Tira, silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Tepat jawapannya. Tahniah. Sila untuk menerima hadiah atas kejayaan menjawab soalan daripada juzuk yang pertama. Tahniah diucapkan. Awas. Seterusnya, baik kita beralih kepada peserta seterusnya, peserta yang ke-8. Ada tinggal lagi 3 halaqah. Salam. Dijemput peserta daripada halaqah Salam, iaitu Sarah Hadiqah binti Afyan Madrawi. Baiklah, peserta bersedia. Soalan pertama, soalan aras rendah daripada muka surat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. Jawapan yang sempurna. Seterusnya, soalan yang kedua daripada aras sederhana. Muka surat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib. Sila ulang dan teruskan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Baik, jawapan sempurna. Seterusnya soalan yang ketiga daripada muka surat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf. Ulang dan teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم. Tanya jawapan yang sempurna daripada peserta ke-8. Baik, sebab dah pusing, kita jalan je. Siapakah? Maisarah. Kelas Hisham boleh bagi slot quiz. Dah, okay, next. Anis. Khalaf. Hisham juga. Hisham dah. Irfan Khalis daripada kelas Qalun pun dah. Oh, start siap. Kenapa kita stop sekejap? Sebab kita teruskan dulu kepada peserta musabaqah, sebab kita ada kesetujuan masa. Peserta musabaqah yang seterusnya ada lagi 2 kelas. Peserta ke-9. Peserta ke-9 Hafsun Hannah binti Muhammad Adam. Baiklah, bersedia. Soalan pertama, bersedia anak? Soalan pertama daripada muka surat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Sambung bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون. Hasbuk. Sempurna jawapan. Soalan kedua seterusnya, soalan aras sederhana daripada muka surat. Okey. Muka surat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi. Ulang. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ولا تعقلون
استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاسرين. Hasbu. Jawapan yang sempurna. Seterusnya soalan yang ketiga. Soalan alas tinggi daripada muka surat yang tidak boleh. Soalan lain? Soalan aras tinggi muka surat 21 tak ada. Minta maaf ya. Okey, tak jauh juga. Muka surat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hasbu. Sadaqallah Baik, peserta terakhir. Mari kita tengok siapakah yang kena. Tekan juga peserta terakhir bagi Chan. Adakah keluar Imam Al-Bazzi? Masya Allah. Daripada kelas Al-Bazzi Muhammad Iman Nazif. Atau Muhammad Iman Nazif, silakan. Baiklah, Iman Nazif, peserta yang terakhir. Kita saksikan soalan pertama daripada surat. Tareng. Surat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina. Sila ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Hasbu. Seterusnya soalan yang kedua, soalan arah sederhana. Putaran kehidupan daripada muka surat. Soalan kedua daripada muka surat yang ke-6. Okey, daripada muka surat ke-6. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Sila ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. Hasbuk. Jawapan yang sempurna. Seterusnya soalan yang terakhir bagi peserta terakhir. Soalan aras tinggi daripada muka surat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Sila sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Akhir untuk peserta yang ke-10 peserta terakhir. Walau bagaimanapun kita ada lagi 2 soalan kuis tu kepada 2 halaman. Halaman mana yang belum kena lagi? Ibnu Zakwan, Warushun, Duri boleh juga? Duri tadi. Yang tadi tak dapat pun maksudnya dah selesai. So 2 lah, Warushun dengan Ibnu Zakwan. Silakan putaran nama. Sementara Hakim mengira markah, kita ada lagi 2 soalan kuis kepada 2 halaqah. Siapkan nama yang bertuah. Putra Ayi Irfan tidak hadir. Ijud. Next. Mama Adam. Walun dah ada. Laju. Rania. Salah. Terus. Nampak ni, nampak gaya kita ni. Umar. Lain. Next. Dah kan? Kelas dah kan? Hakim dah ini dapat jawapan dah. Okay. Izzah. Yang satu. Next. Wih, benar tu ni. Maksudnya kita lepas ni kena sediakan ikut kelas lah, senang sediakan ikut kelas. Next. Pak Zakwan dengan Wash macam tak ada rezeki Sarah. Next. Boleh terus tekan tak? Dia punya putih. Terus tekan. Ini Lokman. Lokman, Wash. Silakan.
Okey, surah soalan daripada pesurat. Terus. Pesurat 20. Ayat apa kawan-kawan? Wa iyyafa'u Ibrahim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Hasbuk. Tepat jawapan. Tanya. Tak cukup tak puas saya dia baca. Itulah. Satu lagi. Terus buat ujian. Ada lagi dulu. Panggil nama je. Siapa? Ibnu Zakwan. Cuba. Sambil tu tekan abang tekannya. Tekan nama. Ada. Tekan. Terus tekan nama. Bang. Dekat sini. Dia boleh tekan 2 kali terus keluar nama. Ahmad Rafi. Tekan 2 kali. Tekan double. Tekan sekali. Terus tekan. Tekan sekali. Oh, dia tak berhenti Oh. Ibnu Zakwan Ambil. Siapa guru kelas? Guru kelas? Nama? Tak ada. Oh, Zaza. Seorang. Terus kan. Zaza apa lambat dia? Nama? Humaira, silakan. Laju. Okey. Muka surat ke berapa? Soalan terakhir. Kecil dia pendek. Soalan kuis yang terakhir. Jemput soalan muka surat yang ke-14. Ayat apa? Walamma ja'ahum kitabun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم Musad again. Satu, cubaan kedua. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم Sekali lagi percubaan ketiga, percubaan terakhir. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Sadaqallahul azim. Jawapan tepat. Tanya silakan. Seterusnya pengumuman siapa nama? Saya serahkan kepada polisi. Pengumuman Sabaqah Hafazan Juzuk 1 bagi tingkatan 1. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah kita ke acara yang dinanti-nantikan, iaitu majlis penyampaian hadiah. Bagi yang terhormatnya Dr. Ustaz Faiz bin Muhammad, Guru Kalian Mata Pelajaran Agama, diiringi oleh Ustaz Fatri bin Osman selaku pengarah pemerintah. Hadiah kepada para peserta. Dipersilakan. Kita mulakan dengan tempat ketiga. Tempat ketiga. Ya. Tempat ketiga jatuh kepada
Muhammad Iman Nazif dari Empat ketiga. Dari halaqah mana sebut sikit? Al-Bazzi. Tahniah. Kemudian tempat pertama Oh. jatuh kepada Muhammad Umar Al-Faruq dari kelas Maduri. Tempat pertama terus baru tempat kedua. Umar Tempat Al-Faruq. kedua Kelas jatuh kepada yang mana bang? Ahmad Rafiq bin Ahmad Al-Fidi dari Duri. kelas Okey, Arafiq. Kelas Warsh, tempat kedua. Nah. Ya. Alhamdulillah. dijemput pada Segwati kepada Adam Naufal bin Ahmad Salim dari kelas 10. Kemudian Muhammad Ilman bin Muhammad Ashraf dari kelas 10. Ali Zulaika Putra binti Muhammad. Ya. Tak boleh salam Tak boleh salam Anak ustaz. Sebaya orang tak cakap apa-apa, kita kena declare kan. Anak ustaz kan orang cakap lain pula. Zafira Hamzah binti Zaid. Mbak. Hanah Timam dan Rahaf. Dan yang terakhir Sarah Hafifah binti Afan dari Halaqah Halam. Mic kat atas saya. Masuk dalam. Ni ambil mic kat atas. Serang. Selesai. Dapat terima kasih atas Ustaz Faiz dan Ustaz Fahmi atas penyampaian tersebut. Masuk dalam ni, simpan. Tanya diucapkan kepada semua pemenang. Semoga kejayaan ini menjadi pembangkit semangat untuk istiqamah dalam menghafaz Al-Quran. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya penyampaian hadiah itu tadi, maka berakhirlah sudah musabaqah hafazan juzul 1 pada pagi ini. Mari diteruskan dengan sesi bergambar. Dipersilakan semua pemenang dan barisan hakim untuk naik ke pentas bagi sesi fotografi. Akhir kala, pihak majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dan menjadikan acara ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dah selesai, alhamdulillah. Sempat ke? Peserta.
Bawa dia. Bawa dia ke depan. Semua peserta diminta naik ke pentas bagi sesi fotografi ya. Hanya pemenang saja. Peserta banyak diminta naik ke pentas. Masih ada Ustaz. Masih. Agak-agak kalau diorang ni suruh tengok aku, suruh kenal. Trailer lalu, trailer. Trailer. Ya. Kau 3 orang lah, baik tak? Men. Cakap Ma. Polisi. Set. Samin. Polisi. Siapa ni? Super Pro Max. Itu orang kan. Kita orang pergi polisi. 16 Pro Max. Ya belum dapat. Oi, sebab dia lain kau. Masa kena follow aku, kalau tak jangan. 42 je tengok. Goyang. Banyak tu. Aku ni berapa kau banyak kasih saya. Tak, jadi pasal 40 orang. Tak skrin. Dengar simpan. Mana? Siapa pro? Ambil gambar. Oh, pucuk kan? Pucuk semua bro. Pucuk semua bro. Cepatlah jangan masa. Ambil lah, lambat jumpa.
Alah. Okay, tap screen. Sekarang jadi lagi phone. Body saya tempat hidup macam ni. Teruk ah. Kudu budi. Tap sampai 20k. Mana? Bang? Macam aku gila. Mana macam belajar. Dia langsung Settle. Ni apa? Muhammad bila nak jadi peserta Fazan? Muhammad. Mak kau tanya bila nak jadi peserta Fazan? Sebab next kita ada di juzuk 2 pula. Setiap kali ada juzuk. Tak nampak Nakib. Tadi ada Nakib. Nakib tengah membantu mengemas. Dah, saya rasa dia tak cam saya. Ha? Saya rasa dia orang mesti tak cam saya. Diorang tu siapa diorang? Ha? Diorang tu siapa? Kan tadi kan kita ni. Saya rasa lah dia tak cam saya. Saya tengok ada tak orang yang tajuk ke? Orang tak, memang tak ada lah. Dah lama dah tak nampak dia. Oh dia dah tak main TikTok. Dia dah bertaubat dah ni. Dia risau. Anak-anak perempuan. Kenapa nak Rafi tak dapat Johan? Tak tahu. Kena tanya. Lagu Tak pasti. Tak nak cakap. Okay, dah settle.